Ayam penyet. Tapi tak penyet pun, tak dan sebab dah waktu berbuka kan. Lepas tu ni jom saya ajar cara buat ayam penyet sambal gajus dengan sambal hitam. Sambal hitam tu sedap sangat. Cara dia senang je. Semua bahan-bahan ungkep tu blender, lepas tu rebus dengan ayam tu. Lepas tu tutup kuali, kita nak ungkep ayam tu, masukkan dah ayam tu sepuluh masak, masukkan tahu tempe, rebus juga sekali, ungkep sekali. Lepas tu angkat air rebusan ungkepan tadi tu, tambah air asam jawa dengan cili blend, masak habis slow je supaya dia tak pahit, dia tak hangit. Lepas tu masukkan minyak, bila dah air dah kering, masukkan minyak, masak sampai dia warna coklat-coklat. Sambal hitam ni memang sedap sangat, makan dengan nasi putih kosong gitu pun dah sedap dah. Lepas tu ayam tu macam biasalah, ayam penyet kan, goreng dengan api yang kuat supaya dia tak keras sebab ayam tu kan dah masak. Lepas tu untuk sambal penyet, saya punya cara lah, cili, bawang merah, bawang putih, tomato tu semua goreng. Buah keras dah dibakar, gajus pun dah bakar, tumbuk-tumbuk semua. Saya tak suka sambal yang jenis siram minyak tu, jadi saya suka air panas, tambah gula nipah, cube ayam. Nak makan nanti perah dengan limau kasturi, sedap sangat.